Pernah tak anda mendengar kisah dongeng bawang putih dan bawang merah? Saya akan kongsikan sejarah bawang putih dan kelebihan bawang putih yang ramai tidak tahu. Bawang putih antara bahan yang mesti ada dalam masakan, tidak kira masakan timur atau masakan barat. Kelebihan bawang putih: mengurangkan tekanan darah seperti serangan jantung dan strok adalah pembunuh terbesar dunia. Memperbaiki tahap kolesterol. Suplemen bawang ini boleh mengurangkan jumlah atau kolesterol LDL sekitar 10% hingga 15%. Meningkatkan kesihatan tulang. Dapat mengurangkan kerapuhan tulang dengan meningkatkan estrogen dalam kalangan wanita. Melawan kesakitan termasuklah sesama. Makanan tambahan bawang putih dikenali bertujuan untuk meningkatkan fungsi sistem imun. Bawang putih mengandungi sebatian dengan sifat perubatan yang kuat. Sebatian super yang terbentuk apabila ulas bawang ini dicincang, dihancur atau dikunyah. Itu antara kelebihan bawang putih. Maka wujudlah brand-brand untuk bawang putih di pasaran. Dekat saya adalah salah satu brand device untuk selesaikan masalah anda. Semoga bermanfaat perkongsian saya ini.